Cara saya adalah kita mula dengan bofu dulu. Tak lama selepas itu kita masuk dengan tofu dengan mofu. Basically tiga-tiga ni kita jalan serentak. Kalau tuan ikut buku, dia tak boleh jalan serentak tau. Tiga-tiga ni. Tuan kena jalan tofu dulu. Lepas dah jalan tofu, tuan kena retarget kepada mofu. Lepas jalan mofu, tuan retarget kepada bofu. Itu funnel yang betul tuan. Tapi cara saya terbalik dengan funnel ni dan saya ubah cara dia. Jalan mofu dulu sekejap, lepas tu terus jalan tofu dengan mofu. Sebagai satu contoh, kita nak jual satu device untuk anak kita belajar. iPad belajar lah contoh. Ni antara produk saya pernah jual juga. So, apa yang kita buat tuan? Produk macam ni, target market dia siapa? Parent lah. Especially mak tu target market dia. Jadi, apa yang saya buat? Iklan pertama saya buat adalah iklan jual terus. Mungkin hard sell, mungkin soft sell. Tapi iklan yang jual saya tu saya tahu. Kalau orang yang betul-betul tertarik je akan beli. Tapi orang yang masih 50-50 so-so ni, mereka tak beli terus. So apa yang saya buat lepas tu tuan? Saya tembak pula iklan retarget, iklan mofu dan juga iklan tofu. So saya tembak iklan macam ni tujuan untuk apa? Nak lengkapkan apa yang Mak Saleh tadi cakap. Pertama, orang akan consider barang kita, produk kita, servis kita bila dia dah tengok lebih daripada 6 kali tuan. Dan iklan tersebut mesti iklan berbeza.